tak? Kat sekolah lain dah banyak tau kes buli. Kau rasa sekolah ni ada pembuli tak? Aku rasa kat sekolah sini tak ada kot. Weh korang, buat apa ni? Ni kes buli dalam kalangan remaja dah meningkat. Lonjakan kes buli di Port Dickson semakin meningkat sejak awal tahun ini. Mengikut statistik analisis Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson, ia melaporkan bahawa kes buli ini berlaku di kalangan pelajar tingkatan 2 sehingga tingkatan 5. Salah satu lokasi yang mencatatkan kes tertinggi ialah SMK Cakna Digital. Oleh itu, mari kita sama-sama saksikan lakonan semula kes buli itu. Apa masalah kau ni? Tak ada lah. Antara langkah untuk mengatasi buli termasuklah mengadakan program mentor-mentee, menambah rondaan guru disiplin di kawasan blind spot seperti tandas dan kawasan parking motor, serta melaksanakan kempen anti-buli yang diketuai oleh pelajar sendiri dan melaporkan kes buli kepada guru serta merta.